Abang masuk tengok, Ban. Boleh pilih. Abang Legend, Abang Rare ada, Ban. Harga murah-murah je bagi, Ban. Masuk tengok, Ban. Aduh. Dek, jaga kedai kejap, Ayah nak pergi mana? Ayah nak pergi tanda kejap. Tapi adik tak pandai ayah kalau ada orang nak beli. Adik jual je. Kat bawah tu, semua ada harga. Adik tak pandai. Alah, adik belajar-belajarlah dulu. Tapi ayah jangan pergi lama-lama tau. Ya, sekejap je, Jaga kedai. Tengok bang. Tengok kejap. Bang, kamera ni berapa bang? Harga dah ada dekat belakang barang tu bang. Oh, ya. Cantik. Walkman ni kan? Walkman bang. Berapa bang? Harga dah ada dekat belakang barang bang. Ya ada. Tak perasan tadi. Sorry. Uish, ni barang rare ni. Tamiya Dashan Kuro ni. Bang, berapa ni bang? Abang. Harga kat bawah kan? Dah tahu. Saja nak buat modal borak. Ni bang klasik ni. Bang, ni berapa ni? Temilu ada harga dekat bawah tu bang. Oh, ni bawah ni. Tak nampak. Ni, semua ni jual lah ni? Bang, semua barang atas meja ni semua jual. RM10 RM10. Okey Saya beli Saya jual. Tak apa, tak nak plastik. Terima kasih. Sama-sama bang. Okey. Lega. Adik, laku tak niaga? Laku ya. Adik dapat jual satu barang. Adik jual apa? Adik jual teh Milo. Baguslah tu. Berapa ringgit? RM10. Baguslah. Mana duit Ni ayah. Baguslah tu dah pandai niaga dah. Mana bekas duit kita? Sekejap. Tadi adik jual apa? Teh Milo. Aduh, kenapalah adik jual teh Milo tu? Tu bekas duit kita. Adik jual kat siapa? Adik tak kenal orang tu ayah. Dia pakai baju apa? Adik tak pasti sebab adik kan buta warna. Dah lama ke adik jual? Baru je kejap tadi ayah. Tapi orang tu ayah dia tak guna plastik. Dia bawa teh Milo bibit macam tu je. Adik jaga kedai tau. Ayah nak pergi cari dia. Jaga kedai tau. Jangan pergi mana-mana. Ayah ni. Tadi cakap semua barang jual. Bila orang dah jual, dimarahnya kita pula.